You miss me? Okay, 1, 2, 3. Hai Mal. Aku nak cakap terima kasih again sebab pilih aku bila aku pilih kau. Terima kasih sebab jadi orang yang baik. Maaf kalau ada kekurangan dari aku sepanjang kita berpartner. Aku doakan supaya lepas ni kau ada hala tuju dan berjaya dalam apapun. Jaga solat, jaga diri. Aisyah. Itu je. Bah! Benda ni. Ya, buka. Buka ni. Nak buka yang mana dulu? Kau beli Ya baju. bodoh. Macam mana kau tahu? Tahu? Tak, memang sebelum ni ada aku keluar dengan Kandil dengan Syamil, aku dah cakap nak beli baju ni. Ya ke? Sumpah dekat kaca. Sebelum RZ member lagi. Kau tanya Kandil, kau tak percaya. Ya, sumpah. Aku memang nak ambil ni itu sebelum RZ member lagi. Serius tak? Sebelum RZ member. Kau tanya. Weh. Kalau contoh tak jadi nanti aku call member aku hantar voice tu. Hebatnya Memang aku teka. ada memang aku nak ambil. Cok, RZ member tahu ni. Harus member tak ada lagi tau ni? Tak, dia ada RZ fighter. Oh. Weh, dah nampak macam OL lah. Shoot. Wow, that's good. Smart. Sebenarnya ambil XL. Tak, nak tanya kau, kenapa kau bagi aku semua ni? Kenapa? Hadiah lah. Cik kau yang aku tak pakai je. Buka ni. Nah, buka sendiri. Benda yang banyak sangat kau. 2 je. YSL. Yang ni. Ada nama Mal. Ya Allah, buat apa siap bagi aku Dah. banyak-banyak macam ni? Lantak aku lah. Kenapa? Terima kasih bukan mempersoalkan. Ya, terima kasih. Aku tak sangka masalahnya mahal benda ni. Bye. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Dah!